Majlis Perbandaran Kuala Selangor MPKS menutup 7 premis warga asing serta mengeluarkan 15 kompaun dan 5 notis atas pelbagai kesalahan dalam operasi bersepadu di sekitar Alam Suria dan Puncak Bestari Puncak Alam. Menurut MPKS, operasi bermula jam 9 pagi hingga 2 petang itu melibatkan 51 anggota daripada Jabatan Penguatkuasa, Jabatan Kawalan Bangunan, Jabatan Pelesenan, Jabatan Kesihatan dan Persekitaran serta unit korporat MPKS. Agensi lain yang terlibat adalah Jabatan Imigresen Malaysia JIM Selangor, Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM serta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup KPDN Kuala Selangor. Sepanjang operasi, 10 premis diperiksa termasuk pusat cuci kenderaan, kedai runcit dan kedai aksesori kenderaan. Hasil pemeriksaan mendapati 7 premis beroperasi, manakala 3 premis lain tidak beroperasi. MPKS memaklumkan tindakan penguatkuasaan turut merangkumi sitaan peralatan perniagaan di 4 premis dan pengeluaran notis berkaitan lesen perniagaan, iklan tanpa lesen, kebersihan premis serta halangan tempat awam. Dalam operasi sama, JIM Selangor menahan 11 warga asing lelaki atas pelbagai kesalahan imigresen di beberapa lokasi pemeriksaan.